Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi seperti yang kita tahu, hari esok pagi Sabtu adalah tarikh penamaan calon bagi PRN di Negeri Sembilan. Pada malam ini semua pihak yang berkaitan sedang sibuk membuat persiapan, berehat-rehat, bertenang-tenang, nak pastikan calon, penyokong calon semua berehat, standby. Nak tunggu pukul 8 pagi besok tuan-tuan. Di mana pemuda, wanita, puteri, apa semua tengah sibuk melancarkan jentera, kempen pilihan raya kan. Semua sedang sibuk ini tuan-tuan. Di mana Tan Sri Muhyiddin telah mengumumkan 21 calon atau berapa lah, saya kurang biasa lah tuan-tuan, akan masuk bertanding di Negeri Sembilan, mewakili Bersatu, menggunakan bendera Bersatu sendiri. Lebih kurang itulah 20-21 dia akan masuk di dalam DUN 36 itu, 36. Dan ada orang cakap kerusi yang ditandingi oleh Bersatu itu nak menyasarkan ini calon PAS. Tak berapa menyasarkan Parti Harapan, tak berapa menyasarkan UMNO, tapi lebih menyasarkan PAS. Tapi setahu saya PAS masuk tak ada dah sampai 21 kan. PAS masuk lebih kurang 7 macam itulah tuan-tuan. Sebab slot yang dia bagi 11. Jadi dia nak masukkan gerakan lagi, dia nak masukkan wawasan, dia nak masukkan MIPP. Saya tengok MIPP pun boleh tahan jugalah di Negeri Sembilan. Jadi PAS saya rasa masuk tak banyak lah. Sikit aja. 4, 5, 6 macam tu je. Tapi Bersatu masuk 21 saya rasa. Tapi tak apalah tuan-tuan. Muhyiddin yakin orang bukan Melayu akan sokong Bersatu. Macam mana yang nak yakin, saya pun tak faham lah tuan-tuan. Kan? Macam mana pula Muhyiddin boleh buat conclusion orang bukan Melayu akan sokong Parti Bersatu? Kan tak masuk akal? Tak masuk akal ini semua tuan-tuan. Sebab parti dia kan Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Dia itu kan terasnya Melayu, Bumi Putera kan. Macam mana pula tiba-tiba hari Jumaat ini, petang ini, dia yakin orang Melayu, orang bukan Melayu akan sokong dia. Saya pun pelik jugalah kadang-kadang orang politik ini tuan-tuan. Kan? Memang pelik lah dalam politik ni, cakap pelik-pelik ni banyak lah tuan-tuan. Tiba-tiba Muhyiddin yakin orang bukan Melayu nak sokong dia. Tiba-tiba ada orang cakap Aminuddin Harun lari pergi tinggi sebab dia nak kalahkan diri dia. Dia lari daripada Sikamat pergi tinggi sebab saja dia nak kalah. Sebab dia orang Rafizi. Pelik, macam-macam pelik lah. Ajaran-ajaran pelik makin banyak lah sejak akhir-akhir ini tuan-tuan. Nak buat apa pula dia kalah? Sebab dia nak sokong Rafizi. Nanti dia dah kalah, dia dah boleh sokong Rafizi. Yalah, dia tu ahli Parlimen Foundation. Dia tetap tak boleh sokong Rafizi juga. Dia bukan adun aja, dia ahli Parlimen. Kan? Macam mana nak kata dia orang Rafizi? Nak sokong Rafizi? Dia bunuh diri dekat Linggi supaya boleh sokong Rafizi? Tak masuk akal, tak masuk akal. Hari ni macam-macam cerita pelik berlaku lah tuan-tuan. Memanglah Bersatu tu akan hilang deposit lah, senang cakap lah tuan-tuan. Tak payah nak pening-pening kepala lah. Muhyiddin dekat negeri dia, dekat Johor tu negeri dia, 10 tahun lebih dia jadi Menteri Besar pun dah kalah lah, hilang deposit. Ini kan pula dekat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan dia nak harapkan siapa? Hanafiah. Hanafiah dulu pun menang 3 aja.
Itu disokong oleh PAS kan. Menang 3 hari ni nak Hanafiah, takkan nak menang 30 kan. Pelik-pelik lah bersatu hari ni. Muhyiddin tu dia sendiri ditolak oleh orang Johor, macam mana pula dia diterima oleh orang Negeri Sembilan? Apa kelebihan dia? Kan tak ada apa kelebihan tuan-tuan. Jadi tak apa dah, itu bukanlah berita utama kita pada petang Jumaat ni tuan-tuan. Berita utama kita petang Jumaat ni Anwar Ibrahim dah koyak dengan Zaid Hamidi. Ceritanya tuan-tuan, dulu dekat Johor dia cakap pengkhianat. Tapi dia nak cakap Zaid Hamidi pengkhianat, dia takut kan. Jadi dia seranglah budak-budak dia serang Wan Hafiz. Konon-konon Wan Hafiz lah, dia punca Wan Hafiz dia ni bermasalah, Zaid Hamidi okey. Konon-konon Wan Hafiz ni lah yang nak bubar sangat Dewan Undangan Negeri Johor. Konon-konon Zaid Hamidi tak nak, konon-konon. Pengkhianat, budak-budak nak mainkan kita chase. Chase, dia kata tuan-tuan. Alah, dia dah koyak. Habis, kalau di Johor, orang UMNO boleh cakap, kau kenapa nak marah-marah sangat ni? Pengkhianat apa bendanya? Kerajaan Johor itu kan dibentuk sebelum kerajaan perpaduan, sebelum kerajaan Manadi wujud. Kan kerajaan Johor tu awal 2022. Kau jadi Perdana Menteri kan hujung 2022. Apa nak pengkhianatnya kan? Memang UMNO tu incumbent di Johor. Masa pun dah 4 tahun. Apa lagi kan? Status quo lah. Yang kau nak pengkhianat tu apa hal kan? Macam tu. Jadi Anwar pun fikir terpenuh, betul juga kan? Wan Hafiz tu jadi menteri besar ketika Anwar Ibrahim belum jadi Perdana Menteri. Sebelum kerajaan Madani dibentuk, yang dia nak marah Wan Hafiz sangat tu pasal apa kan? Betul juga dia fikir, betul juga orang ni cakap kan? Jadi hati dia sejuk lah sikit kan? Tapi Kang pergi ceramah panas lagi. Pengkhianat kan? Tak apalah tuan-tuan, dia punya pasal. Tapi bermakna pada masa tu Anwar Ibrahim dia ada benefit of the doubt. Dia ada kesangsian kepada hati dia yang panas tu. Dia sendiri sangsi kepada hati dia yang panas. Dia memang hati panas. Dia koyak memang. Tapi dia sendiri sangsi dengan hati dia. Aku ni nak marah-marah sangat ni kenapa dia kata kan? Memang Wan Hafiz tu jadi menteri besar dulu sebelum aku jadi Perdana Menteri. Jadi dia nak bubar suka hati dia lah kan? Dia ni dibentuk bukan oleh kerajaan perpaduan. Macam tu. Betul lah, aku tak boleh marah-marah sangat lah dia tu kan. Tapi bila pergi dekat Negeri Sembilan ni, dia tak boleh tahan lah tuan-tuan. Bila pergi Negeri Sembilan, dia tak boleh tahan. Sebab kerajaan Negeri Sembilan tu dia bentuk selepas Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kan? Lepas ni keluar lagi pengkhianat, UMNO pengkhianat. Sebelum ni pun dah keluar dah pengkhianat tu. Dah keluar dah bila Datuk Jalal bersama berapa 14 tarik sokongan, dah keluar dah. Dah dipanggil UMNO tu pengkhianat. Tapi sebab Johor dah terlupa pula Negeri Sembilan sekejap kan. Sekarang Johor dah selesai Negeri Sembilan pula ni. Pengkhianat pula lepas ni. Derhaka lah apa semua. Pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan pun. Anthony Leuk pun derhaka. Jadi Aminuddin Harun tu dilantik selepas kerajaan Madani dibentuk kan. Tiba-tiba orang UMNO tarik sokongan. Zahid cakap ini tak ada kena-mengena dengan dia. Yang tarik tu UMNO Negeri Sembilan.
Anwar sejuk sekejap tuan-tuan. Zahid ni pandai juga main kat Anwar ni tuan-tuan. Dia dah ulur, dia tarik pula. Dia tengok Anwar macam nak marah je, naik angin, dia ulur lagi tali. Dia biar dulu. Sekarang dia tarik lagi tuan-tuan. Zahid punya permainan lah ni. Tuan-tuan jangan ingat Zahid tu bodoh sangat kan. Jadi, Zahid cakap, ini tak ada kena-mengena. UMNO tetap akan memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan. Ini adalah tindakan UMNO Negeri Sembilan. Bukan dengan arahan pusat. Orang anda dengar betul, baguslah Zahid ni kan. Dia masih bersama aku ni. Jalan ni tak guna ni. Jalan dengan Mak Hassan. Jadi Anwar tengok Zahid, baik Zahid. Macam tu tuan-tuan. Pandai Zahid ni main wayang ni tuan-tuan. Kata Suhaizan Kayat pun dalam podcast. Kita tengok dekat Putrajaya, Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Zahid, yang elok. Baik je dia kata. Elok, baik je. Dekat Putrajaya baik je. Dia mesyuarat sama-sama elok, baik. Apa pasal pula dekat Johor ni tak boleh je macam itu? Pasal pula kat Johor tak ada persefahaman? Dekat Putrajaya baik je. Yelah, orang nak mainkan awak takkan dia tak tegur terang kan. Orang muka yang tersenyum tu lah yang awak nak kena jaga. Orang kalau muka dari jauh, muka dah bengis kan. Lagi jauh orang dah tahu kan. Orang yang bahaya je muka senyum. Tu yang bahaya tuan-tuan. Kalau muka masak, muka bengis ni orang tak takut kan. Orang yang takut tu muka senyum. Dalam senyum-senyum dah kena. Itulah kepintaran Zahid. Jadi dekat Negeri Sembilan Anwar dah koyak, dah sentap, dah apa semualah ni. Ceritanya. 2 hari lepas Ketua Pemuda Parti Amanah Negara Hasbi Muda mendesak supaya menteri-menteri dari UMNO itu dipecat. Pecat. Atau diambil tindakan lah. Atau kalau tak pecat pun putuskan hubungan dengan UMNO. Barisan Nasional. Ketua Pemuda Parti Amanah Negara. Parti Amanah Negara ni komponen utama Pakatan Harapan. Walaupun kerusinya hanya 8 aja kan. Hanya 8 aja, tapi Anwar pun kena dengar juga cakap Ketua Pemuda dia walaupun kerusi dia 8. Habis Hasbi Muda suruh Anwar putuskan hubungan dengan Barisan Nasional. Barisan Nasional tu ada 30. Kan? Saya berhati aja tuan-tuan kan. Saya nak tunggu DEPC apa pemuda DEP belum, setakat saya nampak belum lagi lah. Keluar kenyataan suruh putuskan hubungan dengan Barisan Nasional. Mungkin dah ada keluar kenyataan, saya tak perasan, saya tak tahulah. Tapi yang saya nampak dari PEN dah ada. Dari DEP belum, saya tak perasan tuan-tuan. Tiba-tiba petang Jumaat ini tadi, kira-kira pukul 8 malam keluar berita. Angkatan Muda Keadilan, Ketua Angkatan Muda Keadilan membuat seruan yang serupa supaya Anwar Ibrahim menilai semula hubungannya dengan BN. Ketua AMK Kamil Munim kan, orang Perak. Kalau saya tak silap lah, Hasbi Muda tadi orang Terengganu tuan-tuan. Saya pun heran macam mana orang dekat Terengganu mana satu kerusi pun tak ada, tapi Ketua Muda dari Terengganu. Pelik juga kadang-kadang Parti Amanah Negara ni tuan-tuan kan. Patut kau nak lantik Ketua Pemuda, kau ambil lah daripada negeri yang kau ada kerusi. Kan? Itu sepatutnya lah. Tapi dia lantik Ketua Pemuda dia daripada negeri yang dia langsung tak ada kerusi. Memang Parti Amanah Negara tu nak terlingkup.
Tak payah apa pun benda. Kita dah tahu Parti Amanah Negara tu nak terlikuk. Kalau orang Melaka cakap nak terlokok, tuan-tuan. Kalau orang Malaysia cakap nak terlingkup. Kalau orang Melaka cakap nak terlokok. Sama aja tu. Parti Amanah Negara tu nak terlokok. Ada ke pula lantik ketua pemuda dia daripada Paka? Kampung Nyiong. Paka Terengganu. Dekat Terengganu tu satu kerusi dot pun Amanah tak dapat. Apa pasal pula ambil orang Terengganu? Memang maknanya Parti Amanah Negara tu nak terlokok. Kan? Jadi petang Jumaat ini tadi, Kamil Munem pula, Ketua AMK minta Anwar to reassess. Relations with Barisan Nasional lah. Untuk menilai semula. Itu dalam bahasa yang, apa orang cakap tuan-tuan, bahasa yang rasmi lah. Bahasa surat. Kalau bahasa pasar dia, maksudnya Angkatan Muda Keadilan minta Anwar putuskan hubungan dengan Zahid. Bahasa pasar dia, atau dalam bahasa pasar, bahasa kasar dia tuan-tuan. Yang saya faham, Angkatan Muda Keadilan minta Anwar pecat Zahid Hamidi dan menteri-menteri dari UMNO. Itu bahasa dia yang sebetul. Tapi dalam bahasa persuratan dia kata to reassess. Sekejap saya tengok tuan-tuan . Free Malaysia Today PKR Youth urge Pakatan Harapan to reassess ties with Barisan Nasional. Youth Chief Kamil Munem accuses Barisan Nasional of failing to show sincerity in their political cooperation. Jadi Pakatan Harapan tak naklah menilai semula hubungannya dengan Barisan Nasional. Menilai semula macam mana, kena putuskan hubungan dengan Barisan Nasional. Putuskan hubungan macam mana, kena pecat Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri 1. Kena pecat Zahid Hamidi, Menteri Pembangunan Wilayah, Menteri Pembangunan Desa dan Wilayah. Kena pecat Tun Mak Hassan, Menteri Luar Negeri. Kena pecat Khalid Nordin, Menteri Pertahanan. Kena pecat Zamri Abdul Kadir, Menteri Pengajian Tinggi. Kena pecat itu Noaini Osman. Apa tuan-tuan? Noaini Pahit Sulong kan? Dia pun menteri juga kan tuan-tuan? Saya pun tak berapa ingat lah. Kena pecat lah. Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kerja Raya ke siapa-siapa tu kena pecat lah. Senang cakap lah dalam bahasa mudah-mudah dia lah tuan-tuan. Petaling Jaya. PKR Youth has called on Pakatan Harapan to reassess its ties with Barisan Nasional, accusing BN of failing to show sincerity in their political cooperation. Putuskan hubungan kerana Barisan Nasional tak ikhlas dalam membuat hubungan. PKR Youth Chief Kamil Munem said political maneuvering could undermine national stability at a time when the country needed a strong government to tackle global challenges, reported utusan Malaysia. Manuver politik boleh menjejaskan kestabilan negara di masa yang sama negara yang perlukan kerajaan yang kuat untuk menghadapi cabaran global. We do not see the same sincerity from the other side. Sheikh Kamil, who is Anwar Ibrahim Political Secretary in his capacity as Finance Minister. Political Secretary to the Finance Minister, tuan-tuan. Bermakna dia sangat rapat dengan Anwar Ibrahim. Bermakna apa yang dia cakap itu bukan dia punya cakap semata-mata, tapi Anwar Ibrahim punya cakap. Anwar Ibrahim punya cakap. Anwar Ibrahim tu beritahu Mak Sabu, beritahu Menteri Nelok putuskan hubungan dengan BN. Sebab dia tak ikhlas. The focus should be on efforts to strengthen our economy rather than engaging in political maneuvering to serve the interests of certain groups and people. He said after attending an event at a school in Padang Rengas, Perak. Mungkin dia ni orang Padang Rengas lah ni tuan-tuan. Mungkin lah saya kata kan. Padang Rengas sebab siapa? Nazri Aziz ke apa tuan-tuan?
Padang Rengas ni. Saya pun tak berapa ingat lah tuan-tuan. Atau Timbalan Menteri Dalam Negeri ke siapa tu? Tempat tu Padang Rengas. Saya kalau dengar Rengas ni saya memang takut tuan-tuan. Rengas ni saya dengar je pun dah takut. Maknanya pokok Rengas siapa yang tak takut dengar tuan-tuan. Pokok Rengas ni kita dengar je pun dah takut. Belum kita pergi dekat dia lagi takut. Tambah-tambah kalau kita tak tahu dia ada kat situ, kita lalu. Alamak, itu yang terpaling takut tuan-tuan. Pokok Rengas ini sangat bahaya, sangat berbisa. Kan? Despite cooperating at the federal government level, PH and BN contested against each other in last Saturday's Johor state election, with BN winning 48 of the 56 seats. PH secured the remaining 8. BN Perikatan Nasional, which passed the minutes, are cooperating in the Negeri Sembilan state election. PN has announced candidate for 11 seats in the polls on August 1st in constituencies where BN has not fielded candidates. Sementara itu, Puan Zakashi berkata apa? Zahid wants to be Prime Minister and PAS wants to return to the federal government. Zahid itu sebagai Prime Minister in waiting. Jadi kami Munim tu kenyataan dia pendek aja lah. Pendek aja, dia tak ada panjang-panjang tuan-tuan. Dia kata, we do not see the same sincerity from the other side. Kita tak melihat keikhlasan yang sama macam kita buat di pihak yang sana. The focus should be on effort to strengthen our economy rather than engaging in political maneuvering to serve the interests of certain groups and people. Itu aja dia cakap. Pendek aja. Untuk menilai semula hubungan Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, sebab nampaknya Barisan Nasional ni tak ikhlas macam kita. Negara kita ada cabaran global, patut perlukan kerajaan yang kuat. Bukannya membuat tindakan, membuat langkah politik untuk kepentingan pihak tertentu, grup tertentu, kata dia. Itu maksudnya apa? Maksudnya, kami Munim mendesak Menteri Kewangan, bos dia. Mendesak Anwar Ibrahim, Presiden PKR. Dan pada masa yang sama mungkin juga Anwar Ibrahim yang suruh kami Munim cakap begitu. Bahawa Anwar Ibrahim akan memecat Zahid Hamidi, akan memutuskan hubungan dengan Barisan Nasional. Mana memecat Zahid Hamidi TPM 1, memecat menteri-menteri dari UMNO Barisan Nasional. Memanglah menteri Barisan Nasional tu dari UMNO aja, dari MCA tak ada, dari MIC tak ada kan. Akan dipecat tak berapa lama lagi. Yalah, itu prerogatif Perdana Menteri. Itu hak Perdana Menteri lah. Kita tak nak bertikai lah hak Perdana Menteri kan. Kalau dia rasa itu yang paling baik, dia ambil lah tindakan. Itu kuasa dia, bukan kuasa kita. Bukan kuasa PAS, bukan kuasa Zahid Hamidi. Itu kuasa Anwar Ibrahim. Tapi berapa lama Anwar Ibrahim boleh bertahan selepas memecat Zahid Hamidi? Kita sama-sama tunggulah tuan-tuan. Saya tak rasa lah Zahid Hamidi itu terlampau bodoh mengambil tindakan seperti yang dia dah buat ini, tanpa membuat kira-kira kan. Saya rasa Zahid Hamidi itu cerdik. Dia dah tahu kira-kira. Kalau dia buat macam ni, Anwar Ibrahim akan pecat dia. Kalau Anwar Ibrahim pecat dia, dia akan buat begini. Kalau ini tempoh Anwar Ibrahim ada berapa bulan lagi, gini. Dia sebelum ambil tindakan pun dia bukan bodoh-bodoh, sebab dia TPM 1. Zahid Hamidi ni bukan baru pertama kali jadi TPM. Dia 2 kali jadi TPM. Zaman Najib dulu dia sekali TPM. Zaman Anwar dia TPM lagi. Bermakna ni bukan orang bodoh-bodoh yang ambil tindakan sembrono, tak. Dia ambil tindakan yang dia dah kira. Dia dah kira, buat congak-congak, buat kira-kira, buat ilmu hisap. Johor nak bubar berapa hari bulan, Negeri Sembilan macam mana, Melaka berapa hari bulan, dia dah kira. Anwar ada berapa hari bulan.
Anwar buat ada berapa bulan? Convention DAP. Convention DAP bila tuan-tuan? 16 Ogos. 16 Ogos tak lama. Kan? Pengundi ni 9, 1 Ogos, Sabtu kan? 2 minggu lepas itu, Convention DAP. Patut Convention DAP itu 12 Julai, tuan-tuan. 12 Julai dah terlepas lah. Hari ni dah berapa kan? Patut 12 Julai itu, tuan-tuan. Kan? Hari ni dah 18. Patut itu hari, dah 6 hari lepas Convention DAP. Nak buat keputusan ni, nak putuskan hubungan dengan Anwar Ibrahim ke tak? 12 Julai patutnya itu hari. Tapi sebab ada pihak lain Johor, Anthony Loke pun memanglah sentiasa cari alasan, tuan-tuan. Dia kalau boleh nak postpone, memanglah. Tu Anthony Loke punya seni lah kan. Mana orang dah jadi menteri pengangkutan, mana nak letak jawatan, tu dia carilah 1001 alasan. Jadi ujung tahun lepas, DAP dah bagi Anthony Loke masa 6 bulan. Dia bagi Anthony Loke dan Anwar Ibrahim masa 6 bulan. Lepas itu dia akan buat assessment. Nak bersama Anwar ke nak putuskan hubungan dengan Anwar? 6 bulan. DAP bagi Anthony Loke dan Anwar. Yang dia bagi itu, tuan-tuan, saya rasa bulan 10 atau bulan 11 tahun lepas. Bermakna kalau bulan 11, tuan-tuan kira lah 6 bulan lebih kurang. Bulan 11 kan? 12, 1, 2, 3, 4, 5. Patut bulan 5 lah dah buat keputusan. DAP akan bersidang, 4,000 lebih delegate mengundi. Nak terus sokong Anwar ke atau nak tarik sokongan kepada Anwar ke, ataupun nak suruh menteri DAP letak jawatan tapi terus memberikan sokongan kepada Anwar. Dia ada 3 option, tuan-tuan. Dia nak buat keputusan tu kat convention tu. Nombor 1, terus bersama Anwar. Nombor 2, menteri-menteri DAP letak jawatan, tapi ahli parlimen DAP 40 orang terus beri sokongan kepada Anwar. Bermakna Anwar terus Perdana Menteri, tak terjejas, tapi tak ada lagi menteri dari DAP. Ketiga, menteri DAP letak jawatan dan 40 ahli parlimen DAP tarik sokongan. Anwar tersebam jatuh. Patut bulan 12, 1, 2, 3, 4, bulan 5 itu lagi dah buat keputusan. Tapi DAP, Anthony Loke, tuan-tuan tahulah, macam saya cakap lah, kalau tuan-tuan dah jadi menteri pengangkutan, mana tuan-tuan nak letak jawatan? Bukan jadi menteri ekonomi macam Rafizi, tuan-tuan. Menteri ekonomi zaman Rafizi tak ada kuasa, tak ada bajet. Bukan macam menteri ekonomi zaman Azman Ali, kan? Yang banyak duit. Menteri ekonomi zaman Rafizi mana ada duit, tuan-tuan. Sebab itulah Rafizi mudah-mudah boleh letak jawatan. Kalau macam Anthony Loke kan, nak beli kereta api je dah 40 bilion, tuan-tuan kira lah. Belum beli kapal terbang lagi, belum beli kapal laut lagi. Belum beli lebuh raya lagi, belum buat rel kereta api lagi. Kan? Ni nak buat ART dekat Johor. Berapa saya dengar orang cakap 12 bilion. Berapa saya pun kau peksa lah, tuan-tuan. Tu yang nak buat LRT kat Pulau Pinang tu berapa? Baik-baik 4 bilion dah jadi 8, dah jadi 12 ke berapa sekarang? Baik-baik bilion